Okey geng, Assalamualaikum. Hari ni kita masuk barang best. Barang apa? Saya buat MBA ni, saya kata lah, ramai sangat yang tunggu dan kita ada 3 color dan design baru. Kita ada adjust sikit noh. Dan exhaust ni, exhaust kita ada type 7 dan type 8. Mana ada type 7 dan type 8. Okey, kita pergi kat exhaust dulu sebelum kita pergi barang-barang best kat sebelah sana. Okey, exhaust ni type 7 lah. Type 7 kita size dia 38, 42, 60. Macam sebelum ni, macam kita duk jual dah sebelum ni. Kita cuma restock balik. Type 7, 38, 42, 60. Ni untuk spek-spek besar lah. 70, 72 ke atas memang kena pakai yang ni. Okey, yang ni pula type 8. Type 8 ni maksud dia untuk spek lagi hardcore. 74, 76 boleh pakai. Yang ni kepala dia main 42, 42, 63. Dalam dia ni. Silencer dalam 63. Yang ni 38, 42, 60. Yang ni 42, 42, 63. Yang ni seeloknya spek 74, 76 boleh pakai. No? Jangan pergi pakai kat 63 ke, 65 kan, 68 tak boleh lah. Dia kena kurang-kurang 72 ke atas. Kalau 72 pun yang jet gila-gila lah. Ataupun paling mudah 74 ke atas. Yang ni 70, 72 ngam. Okey, lepas tu kita ada absorber. Okey, main dekat sikit absorber. Sebab ada design baru, kita main dekat sikit. Okey, kita ada 3 color no. Okey, kita adjust bagi design lain sikit pada sebelum ni. Sini kita skim dia lagi, sini kita skim, sini kita skim. Okey, yang ni kita ada color purple no. Stiker dalam pun kita buat purple. Macam biasa, boleh adjust sini, boleh adjust sini, boleh adjust spring. No, ada 3 tempat adjust. Sini boleh adjust, sini boleh adjust, bawah boleh adjust. Tu dia. Tinggi rendah saja tak boleh adjust. Yang ni yang kita masuk stok kali ni saiz 350mm. 330 kemudian sampai. Tak kemudian lah, nanti baru sampai. Yang ni pula color merah. Tu dia. Buat color merah, stiker pun kita adjust color merah. Tu dia geng, tekan tak handsome geng. Sama je, yang ni pun kita buat design baru. Sini kita skim dia, dan kita skim dia. Ada logo belah sini. Maksudnya ada logo tu duduk belah luar lah. Yang tak ada logo ni dia duduk sebelah dalam. Okey no. Handsome geng, color merah. Ada orang nak matching color merah boleh ambil merah. Ada orang nak matching color purple ambil purple. Ada orang nak matching color hitam boleh ambil absorber color hitam. Tu dia. Yang ni punya color hitam. Spring kita buat color merah. Benda ni color merah, benda ni color merah. Nampak? Hitamnya sini hitam, sini hitam. Ada merah kat sini, spring merah dan tempat adjust ni merah. Yang merah tadi pula, sini merah, kita buat tempat adjust dia hitam, spring hitam, kat bawah ni hitam. Bagi dia nampak handsome lagi. So hitam ada, merah ada, purple ada. Boleh pilih nak yang mana yang sesuai dengan motor hangpa. Okey, yang ni pula bush untuk arm ataupun untuk enjin NVL lah ni. Kita panggil bush enjin NVL lah. Dah masuk stok WF nya. Okey, lepas tu kita mai bahagian ni. Bahagian apa? Coil. Ni orang panggil apa tau? Ni kita selalu panggil ni dia punya dia starter coil lah. NVX dia starter pakai benda ni. Dia tak pakai macam motor biasa kita ada starter lah, starter kecil, starter besar tak ada. NVX dia pakai benda ni saja untuk jadikan dia starter. Okey. Kita punya ni ada 4 kelebihan daripada yang standard. Pertama sekali panjang dia. Panjang ni kita dah buat wire ni panjang cukup handsome dah untuk cucuk terus direct ke ECU. Kalau yang Malaysia punya coil ni dia main pendek wire ni. Betul dia ada soket tu duduk terbakar. Betul dia pergi lagi depan dia ada soket satu lagi masuk ke ECU. Yang kita design ni dia main panjang terus direct terus cucuk ke ECU. Dia cucuk direct ke ECU jadi kita tak ada isu dah. Coil soket kat sini terbakar apa semua tak ada dah. Okey, itu pertama. Kita buat panjang dia bukan panjang yang melampau-lampau. Panjang ni dia cukup cantik lah ikut kat body terus masuk ke ECU. Dia punya panjang dia. Okey, kedua, kita designkan dia supaya hampa start tu kuat. Ni lebih kurang kalau kata motor YLC kita kena tukar starter bagi starter tu kuat kan. Nak start spek-spek besar tu spek standard yang tak berapa nak kuat ni starter dia. Yang ni dia fungsi dia yang sama. Dia ibarat macam kita pakai starter kuat je. Kita buat bagi dia senang start. Memang berbeza. Hampa pasang kat motor standard pun hampa boleh rasa beza, hampa pasang kat motor modified pun rasa beza. Kita start tu enjin hampa akan cepat hidup. Benda ni. Kedua, tu kelebihan yang kedua. Ketiga, dia punya charging dia lagi cun. Dia charging kita punya bateri kita lagi best. Lagi saya tunjuk kat motor. Ini dia punya charging dia lagi best. Kita start ya biasa dia boleh naik 14, 13.9, 14, 13.9 dia punya charging dia. Okey, keempat kelebihan dia murah geng. Tu kelebihan dia. Ada 4 kelebihan beli yang value punya daripada JSR. Okey, yang ni pula kita ada Root EX5. Root EX5 kita ada 2 model. Root ni khas untuk crankshaft EX5 EXR punya. Crankshaft EXR yang jet 5.75 boleh ambil Root yang 97.5. Okey. Dan yang untuk jet 7.75 boleh ambil yang size 100. Yang ni sama macam mana yang hampa dapat beli crankshaft tu dapat Root macam tu lah. Sebab kita punya yang crankshaft 5.75 tu, jet 5.75 kita akan pakai Root 97.5 yang ni. Dan kalau yang jet 7.75 kita akan pakai yang Root size 100. So kita dah masuk spare dah untuk Root bagi gambar. Okey. Lepas tu spring fork kita ada Y15V1
Y15 V2 dan juga LC. Okey, kita ada 3 model untuk spring fork. Lepas tu yang ni hose radiator. Hose radiator kita ada Y15, LC dan juga MVN. Okey. Lalu jom kita tengok kat motor. Kita nak try start. Tuan pun boleh tengok lagi. Dia punya bateri dia. Okey, macam lah tengok ah. Bateri dia 11.9. Nampak kan? Kita start aja. Okey, start pun banyak cukup senang hidup lah. Kita rem sikit. Dia naik 13.8. Tak lah kau oh. Charging dia cukup mantap ni. Charging dia cukup instant. Oh. Memang berbeza. Dia kata memang berbeza. Dia punya coil ni memang berbeza. Ada 4 kelebihan. Pertama, wire yang panjang cukup handsome lah. Kedua, kita nak start memang lagi kuat. Ketiga, charging dia cun. Harga dia best. Harga dia murah geng, murah sangat-sangat. Lampau beli original yang Vietnam punya yang wire panjang tu, harga 3 roti lebih. Yang kita punya baru 2 roti lebih. Ada 4 kelebihan dia kat situ. So, clear yang tu yang sampai hari ni. Esok kita ada e-container lain pula yang akan sampai. Esok kita iklan lain benda apa.